Arwah ayah meninggal, macam mana ahli keluarga nak qada puasa arwah yang lepas-lepas? Boleh tak bayar fidyah saja? Dia kata arwah ayah dia mati. Yang sebetul bukan arwah ayahmu mati, ayahmu mati. Arwah tak mati. Faham? Nah, pandangan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, jasad mati. Roh ni Allah ambil, buat naik ke langit. Nah, kalau cerita Isra' Mi'raj, Nabi ni buat naik ke langit, roh dan jasad. Tapi kita orang beriman, roh naik ke langit. Bila? Ketika mati. Dalam Sahih Ibn Hibban, bila mati orang mukmin, datang malaikat dari langit, wak mari pakai yang dari syurga, wi pakai ke roh, lama minyak wangi syurga, usung bergarak 7 lapis langit. Setiap lapis kata, mayat siapa ni yang wangi sangat ni? Orang tani, orang situ, orang sini, dia royak. Sampai 7 lapis langit. Tunjuk syurga neraka tu. Dan ada pun mayat hak bukan Islam, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibuka bagi mereka pintu langit. Nah, hak mana mati? Jasad. Hak bini dia nangis, rumah tubuh kita. Pokmu mati, jasad tu. Kita ni sekarang ni dua unsur, rohani dengan jasmani, roh dengan jisim. Nah, jadi gabung dua ni hiduplah kita popah-popah. Kaki ambil sebelah, tinggal jasad. Dah. Jadi pok dia mati, ayah dia mati, tinggal puasa. Waris-waris ni macam mana kira? Dua cara. Bang, tolong puasa pun boleh, bayar fidyah pun boleh. Faham? Mudah. Agama tidak payah. Inna dina yusrun. Agama mudah. Man mata wa alai siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati ada hutang puasa, hendaklah waris-waris dia, anak beranak dia tolong qada. Jelas. Katakanlah 30 hari ayah dia tak puasa, tinggal. Okey, hutang 30 hari. Anak dia ada 30 orang. Jadi anak dia pakat qada sehari saja, selesai 30 hari. Kerana 30 orang puasa pada hari yang sama. Jelas. Soalan seterusnya sikit lagi.